Warren Buffett takkan beli emas. Tapi kenapa masih ramai beli emas hari ini? Warren Buffett gelak emas ini aset yang tidak produktif. Dia kata emas tidak keluarkan hasil, tak jana pendapatan dan nilainya bergantung kepada emosi dan ketakutan pasaran. Dia lebih suka beli syarikat produktif macam Apple dan Coca-Cola yang setiap hari jana duit untuk dia. Tapi guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq, selalu pesan, beli emas bukan sebab nak jadi kaya, tapi sebab nak selamatkan nilai simpanan. Duit kertas nilainya makin lama makin susut, tapi emas walaupun tak menjanjikan pulangan, tetapi ianya menjadi pelindung nilai yang paling ampuh. Bila duit makin lemah, emas berdiri teguh. Warren Buffett ada saham kilang dan ladang. Kita ada 1 gram, 10 gram, 100 gram dan berdinar-dinar. Bukan banyak tapi cukup untuk melindungi simpanan kita sendiri. Kita bukan pelabur bilioner, kita cuma nak pastikan nilai duit kita tidak dirompak oleh inflasi begitu sahaja. Ya, Warren Buffett takkan beli emas, tapi untuk orang biasa macam kita, emas tetap aset yang paling selamat bila dunia makin tak menentu. Simpan emas bukan sebab tamak, tetapi sebab nak selamat. Buat anda yang nak mulakan simpanan emas hari ini, boleh klik link di bio atau PM saya hari ini untuk saya bantu guide sebaiknya. If you learn something, please comment.